Hello. Apa cerita ni? Korang nak tahu tak? Menteri dah jawab dah. Saya pergi posting tu. Kejap lagi saya kongsikan. Ya Muhammad Menteri, tak usahlah nak alihkan tiang gol. Siap cakap, saya ni cuba sabotaj Majlis Sambutan BMY 2026 dan siap cakap saya ni jahil. Kemudian yang keduanya, dia bagi tahu ini bukan majlis rasmi kerajaan. Ini adalah inisiatif pihak industri dan juga pihak sektor swasta. Ketiga, dia siap bagi tahu bahawa Tourism Malaysia hanya tumpang saja ataupun pinjam majlis makan malam ni untuk melancarkan sambutan pelancaran acara Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan Tourism Malaysia hanyalah sebagai pemudah cara saja menyelaras dan siapkan persembahan seni dan budaya pada malam tersebut. Keempat, dia bagi tahu Tourism Malaysia tak terlibat siapkan makan minum. Dia tak siapkan makan minum, semua disiapkan oleh organizer. Okey, Yang Berhormat Menteri, sekarang dengar ni saya nak cakap. Yang pertama, saya nak soal. Yang pertama, kenapa ada surat jemputan yang ditandatangani sendiri oleh Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Mano, kepada semua tetamu jemputan pada malam tersebut? Yang kedua, kenapa dalam atur cara tidak ada pun diselipkan ucapan daripada pihak penganjur? Yang ketiganya, di dalam Facebook Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ada menyatakan bahawa makan malam tersebut adalah merupakan anjuran MOTAC di bawah agensi Tourism Malaysia yang menganjurkan. Jadi, nak kata lagi bahawa ini bukan anjuran Tourism Malaysia? Dan saya nak tanya, adakah perbelanjaan membeli arak itu yang dihidangkan secara free flow kepada orang ramai menggunakan wang kerajaan? Bukan apa, sebab sepanjang saya menjadi timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, tak pernah pun ada keadaan di mana dalam majlis program-program rasmi kerajaan anjuran MOTAC ataupun Tourism Malaysia ada dihidangkan minuman keras sebagaimana apa yang berlaku baru-baru ini. So, hubungan dengan itu, saya mohon sangat supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Tan Sri KSN supaya tolonglah janganlah terima bulat-bulat apa yang dilaporkan oleh Yang Berhormat Menteri kepada PMX dan juga KSN, tetapi tolonglah siasat sedalam-dalamnya bahawa bagaimana kejadian ini boleh berlaku di dalam program majlis anjuran kerajaan. Kerana ini adalah satu perkara yang amat serius, menghidangkan minuman keras, menghidangkan arak, pelbagai jenis, red wine, white wine dan sebagainya secara free flow, dan saya difahamkan bahawa hidangan minuman keras pada malam itu bernilai lebih kurang RM80,000. Ini adalah satu angka yang sangat besar. Jadi, Yang Amat Berhormat PMX, Tan Sri KSN, tolonglah siasat perkara ini. Kami ingin tahu kebenaran. Terima kasih.